أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, Alhamdulillah sempurna bulan Ramadan pada pagi Jumaat pada minggu yang kedua dalam bulan Ramadan pada 2026 ini. Ustaz akan bacakan Tarannum Bayati daripada surah Al-Imran bermula pada ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم
لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selesailah bacaan Al-Quran yang pertama daripada surah Al-Imran, bermula pada ayat 1 tadi. Dan perkara yang kedua, apa yang Ustaz ingin sampaikan adalah sempurna bulan Ramadan pada tahun 2026 ini, pada minggu yang kedua, pada hari Jumaat, pada pagi Jumaat yang barakah ini, Ustaz ingin memohon sumbangan derma pengajian Ustaz. Untuk makluman, Ustaz bernama Ustaz Rosli sedang menyambung pengajian di peringkat Master Pengajian Islam di UNITEM, University Terbuka Malaysia. Bermula pada awal tahun 2025 dan sekarang masuk pada tahun yang kedua pada tahun 2026. Dan sekarang ini Ustaz berada dalam pengajian, berada di semester yang keempat. Jadi kos pengajian selama 2 tahun ini adalah sebanyak RM hampir 15,000 hampir lah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua kan, okey. Yang kedua dalam memohon sumbangan ni, tadi yang pertama lah dalam sedang menyambung pengajian Pikat Master, belum lagi tamat, dan Ustaz memohonlah sumbangan untuk menghabiskan pengajian Ustaz di Pikat Master pengajian Islam tadi. Yang kedua dalam memohon sumbangan ni adalah derma untuk Ustaz mengumpul dana bagi menyambung pengajian di peringkat PhD selepas selesai peringkat master dijangka tamat 2026, hujung 2026, dan selewat-lewatnya Ustaz akan tamat pengajian Ustaz di peringkat master insya-Allah 2027, insya-Allah lah selewat-lewatnya. Kalau ada sedikit sebanyak memperbaiki subjek dan sebagainya. Dan kos dana yang Ustaz kumpulkan di Pikat PhD yang Ustaz tanya beberapa tempat itu, hampir beberapa tahun jugalah, pengajian selama beberapa tahun, dan kos pengajiannya juga yang Ustaz cari yang paling murah, yang di Pikat swasta, RM hampir RM15,000 juga. Dan Ustaz memohonlah bagi yang dermawan, yang hartawan, yang boleh, yang membayar zakat harta perniagaan dan sebagainya, Ustaz sangat mengharapkan mengalu-alukan sumbangan derma dalam bentuk duit untuk terus, untuk Ustaz terus
menyambung pengajian PKP PhD insya-Allah. Dan perkara yang ketiga Ustaz ingin sampaikan dalam bulan Ramadan ini 2020 ini adalah bahawa Ustaz ingin memberitahu bahawa Ustaz ada baki hutang pengajian di peringkat diploma dan juga ijazah dahulu, dan Ustaz telah membayarnya sedikit demi sedikit, dan masih lagi berbaki hutang pengajian PTPTN hampir RM28,000 lagi. Jadi itulah 3 perkara penting yang Ustaz ingin sampaikan dalam bulan Ramadan pada tahun 2026 ini, iaitu pertama sekali Ustaz ulang adalah Ustaz memohon sumbangan untuk menghabiskan pengajian Ustaz PKP Master Pengajian Islam UNTEM. Yang kedua, Ustaz ingin sedang mengumpul dana untuk terus menyambung pengajian tingkat PhD selepas pada tamat PKP Master 2026-2027 insya-Allah. Dan juga adalah Ustaz mempunyai lagi baki hutang pengajian di PKP Diploma dan Ijazah dengan PTPTN, hutang pengajian PTPTN lah. Dan keseluruhan duit yang Ustaz memerlukan hampir secara kasarnya 58,000 lah. Dan oleh itu sempena bulan Ramadan pada tahun 2026 ini, Ustaz saya memohon jasa baik penderma yang budiman, hartawan yang pemurah, bagi orang yang kaya yang mengeluarkan zakat pada tahun 2026 ini, teruslah bayarlah zakat di tempat-tempat yang sepatutnya kita bayar. Dan kalau boleh, Ustaz mengharapkan juga bolehlah juga menyumbang dengan seikhlas hati, walaupun RM1 seorang. Bolehlah bersedekah kepada Ustaz, bolehlah menyumbang kepada Ustaz walaupun RM1, tetapi besar maknanya bagi Ustaz untuk Ustaz menyelesaikan, menghabiskan juga dengan sempurna pengajian Ustaz insya-Allah. Semoga Allah Ta'ala melimpah ruahkan rezeki penderma yang budiman, penyumbang yang sangat budiman. Semoga Allah Ta'ala melimpah ruahkan rezeki dengan berlipat kali ganda, dan pahala pun berkali ganda dilipatkan dengan barakah pada bulan Ramadan tahun 2026 ini insya-Allah. Jadi nombor akaun Bank Islam Malaysia bagi sesiapa yang ingin menyumbang duit kepada Ustaz, kepada saya, bagi menghabiskan baki pengajian Ustaz PKP Master Pengajian Islam UNITEM, dan juga mengumpul dana duit untuk menyambung di PKP PhD nanti, dan yang ketiga untuk menyelesaikan baki hutang PTPTN Ustaz. Maka Ustaz bagi nombor akaun Bank Islam Ustaz untuk para penderma boleh menderma kepada Ustaz walaupun RM1 pun, alhamdulillah, sangat bermakna pada Ustaz. Jadi Ustaz bacakan nombor akaun Bank Islam Malaysia 03 036 02 11 53 97 8. Ustaz bacakan sekali lagi nombor akaun Bank Islam Ustaz Rusli Abdul Latif 03 036 02 11
Dan akhir ucapan Ustaz, jutaan terima kasih atas sumbangan yang sangat bermakna kepada saya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran yang berlipat kali ganda, memberikan keberkatan hidup di dunia, di alam kubur dan di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.